Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhana Humaira binti Muhammad Fakhrul Razi. Saya Amanda Narisha binti Muhammad Hafizah. Saya Nur Aulia Akilah binti Muhammad Farhan. Kami ingin membentangkan projek inovasi yang bertajuk Biohydrogel, gel penyimpan air biodegradasi daripada kulit pisang dan aloe vera. Projek ini dihasilkan di bawah tema kelestarian alam sekitar dalam bidang sains alam sekitar dan teknologi hijau. Idea projek ini tercetus apabila kami mendapati penggunaan air untuk penyiraman tanaman semakin meningkat, terutama ketika cuaca panas. Pada masa yang sama, sisa organik seperti kulit pisang sering dibuang walaupun masih mempunyai potensi untuk dimanfaatkan. Oleh itu, kami menghasilkan biohydrogel menggunakan kulit pisang dan aloe vera yang mampu menyerap, menyimpan dan melepaskan air secara perlahan kepada tumbuhan. Projek ini bertujuan mengurangkan penggunaan air, memanfaatkan sisa organik dan menyokong pertanian lestari. Projek ini juga menyokong maklumat pembangunan mampan SDG khususnya SDG 6 dan SDG 12. Biohydrogel berfungsi sebagai menyimpan air semula jadi dalam tanah. Cara penggunaannya sangat mudah. Gel ini dicampurkan ke dalam tanah sebelum penanaman. Apabila tanah disiram, biohydrogel akan menyerap air dan menyimpannya. Ketika tanah mula kering, gel ini akan melepaskan air secara perlahan kepada akar tumbuhan. Hasil kajian kami menunjukkan tanah yang mengandungi biohydrogel dapat mengekalkan kelembapan sehingga 7 hari berbanding hanya 3 hari bagi tanah biasa. Projek ini mengaplikasikan konsep STEM, sains, mengkaji keupayaan pektin dalam kulit pisang dan gel aloe vera menyimpan air. Bagi aspek teknologi pula, menghasilkan hidrogel biodegradasi sebagai alternatif kepada hidrogel sintetik. Bagi bidang kejuruteraan, mereka bentuk formula campuran yang sesuai untuk kegunaan pertanian. Manakala bagi bidang matematik, mengumpul dan menganalisis data kelembapan tanah, pertumbuhan tanaman dan penggunaan air. Biohydrogel juga mudah digunakan, selamat dan boleh terurai secara semula jadi. Biohydrogel memberikan impak yang besar kepada alam sekitar, ekonomi dan masyarakat. Dari aspek alam sekitar, produk ini membantu mengurangkan penggunaan air sehingga 60% dan mengitar semula kulit pisang yang biasanya dibuang sebagai sisa. Dari aspek ekonomi, kos penghasilan produk ini rendah kerana menggunakan bahan semula jadi yang mudah diperoleh. Pengguna juga dapat mengurangkan kos penyiraman dan penjagaan tanaman. Dari aspek pendidikan dan masyarakat, projek ini meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penjimatan air dan penggunaan semula bahan buangan organik. Hasil kajian kami menunjukkan bahawa biohydrogel berjaya meningkatkan tempoh kelembapan tanah daripada 3 hari kepada 7 hari, mengurangkan kekerapan penyiraman sebanyak 60%, meningkatkan pertumbuhan tanaman sebanyak 24.6%. Kesimpulannya, biohydrogel merupakan inovasi mesra alam yang mampu membantu penjimatkan air, mengurangkan sisa organik dan menyokong pertanian lestari. Biohydrogel, satu inovasi yang menghijaukan bumi.